memberkati majlis kita pada petang ini, marilah kita memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Ilahi, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, kerana memberikan kita peluang untuk kita bersama-sama dalam majlis pada petang ini. Program seumpama ini merupakan salah satu program yang disambut sahabat tahun di peringkat tamhidi. Objektif utamanya tidak lain dan tidak bukan bagi menerapkan penghayatan Islam dalam kalangan pelajar, mendedahkan pelajar kepada kehidupan di kampus dan memberi persediaan awal kepada pelajar sebelum melangkah ke alam institusi pengajian tinggi. Indah mutiara di bawah Arjuna untuk diberi si cantik teruna, segak sungguh lagi bergaya, tidak ta'aruf apa gunanya. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada petang ini, kerana bak kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Beliau merupakan lepasan ijazah sarjana muda Sains Pembangunan Sumber Manusia dan sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia di Universiti Teknologi Malaysia. Kemudian, beliau dianugerahkan ijazah kedoktoran dalam bidang pengurusan daripada La Trobe University di Melbourne, Australia. Antara pengalaman berharga, beliau telah menjadi penulis dan kolumnis di portal berita Arus Perdana seperti Harian Metro dan Berita Harian. Beliau juga adalah ketua penghubal, pentaksir dan pemeriksa untuk bahagian matrikulasi. Selain itu, beliau merupakan panel penceramah di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi Malaysia dan mentor di Hub Knowledge for Change UNESCO. Kini, beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan dan sering diundang sebagai motivator, penceramah dan fasilitator dalam pelbagai genre program untuk organisasi dan institusi pendidikan sama ada kerajaan maupun swasta. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini berbesar hati menjemput Al-Fadil Profesor Madya Dr. Nizam untuk menyampaikan ceramah. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang saya ucapkan kepada moderator, rakan-rakan saya yang saya nampak mungkin Ustaz Nasir, daripada Puan Ruby dan lain-lain yang ada di tamhidi, dan kemudian anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya mula, saya nak share dengan kamu satu kenangan saya masa saya jadi pensyarah di satu kolej swasta lah, nama dia Kolej PTPL. Pada ketika itu saya hadiri ada satu sesi dengan pemilik PTPL College, dan disebut oleh beliau pada, saya ingat lagi pada bulan September 2003 tengah buat apa tak lahir lagi kan, tengah berenang-berenang lagi lah kalau dari segi saintifiknya tengah berenang kan. Okey, masa awak tengah berenang tu, saya pada ketika itu berusia 23 tahun, fresh lagi, baru habis master degree saya lah. Dalam sesi dengan pemilik itu, Tan Sri Shukri Bediajin, dia sebut macam ni
antara intipati dia tersebut. Dalam kehidupan manusia 10-20 tahun akan datang, percayalah anda semua bahawa kita ini akan ada satu culprit. Culprit itu apa? Konotasinya negatif kan? Culprit itu ialah pengganggu, penyusah. Dan apa dia tunjuk culprit tersebut? Dia kata dalam kehidupan kita dalam 10-20 tahun nanti, berdasarkan pembacaan saya, kata Tan Sri Chukri Ajit, dia kata akan ada culprit yang akan mengganggu, gugat dan juga menyusahkan kita. Apa yang ditunjuk? Dia keluarkan daripada poket dia satu gadget bernama handphone. Dan saya mengakui bahawa handphone tersebut dalam masjid yang mulia ini adalah culprit bagi setengah kamu, kerana saya nampak kamu sedang melihat dan merenung culprit tersebut dan kamu tak tengok kepada moderator tadi, Ustaz Nasir dan sebagainya lah. Maka dalam sesi saya ini, kalau saya nampak ada orang sedang pegang culprit tersebut, tersengih-sengih, tersenyum-senyum sendirian dengan culprit tersebut, saya dengan tidak sedar-sedar akan menghalau awak pergi ambil wudhu, bersihkan jiwa. Boleh? Ya. Apa yang saya nak nyatakan adalah, boleh tak 1 jam ni kau tengoklah aku, kan? Saya susah payah tinggalkan isteri saya, anak-anak saya jauh 8 km saya tu. Kerana awak semua jangan ketawa kan? Hari Jumaat tahu, hari paling mulia, hari di mana saya perlu bersama isteri-isteri dan anak-anak. Maaf kan? Saya tersalah cakap. So boleh tak awak semua tolong tengok saya sepanjang 1 jam ni, sebelum kita sama-sama menunaikan solat asar secara berjemaah bagi tidak uzur syar'i, kan? 1 jam je. Kerana apa? Kerana saya yakin apa yang saya nak sampaikan ini adalah bersandar dan berdasarkan kepada apa intipati senior-senior kamu yang pernah duduk dalam keadaan macam ni, mendengar ceramah saya sejak tahun 2005 lagi. Saya baru tahu ada seorang pensyarah di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan semalam, rakan saya lah. Dia kata, doktor, saya dengar doktor bagi ceramah pelajar Tauhidi. Tauhidi ni tak ada orang lain dia nak bagi ceramah. Saya kata, kenapa cakap macam tu? Wang hajar kau ni. Sebab boleh bergurau lah, kan? Doktor tahu tak? Tahun 2005 tu, saya ni adalah pelajar Tauhidi. Ya ke? 2005 dah ada Tauhidi? Saya pun pasti lah. Dia kata, saya ni duduk dengar ceramah Dr. Nizam, dan alhamdulillah berkat apa yang kita share pada tahun 2005 itu, Dr. Nizam, saya berada di sini bersama Dr. Nizam sebagai tenaga pengajar. Masya Allah. Saya nak sebut pelajar saya sekarang adalah bekas pelajar Tauhidi juga, dah berada bersama-sama saya sebagai pengajar di USIM. Maksudnya apa? Maksudnya dia dapat capai cita-cita dia. Macam mana dengan kamu semua? Macam mana dengan kamu semua? Jadi itu dia, saya bawa satu tajuk di situ. We are the dreamers. Kita ni adalah orang yang bermimpi. Tapi konotasi mimpi yang saya nak bawa di sini adalah mimpi yang ada harapan, mimpi yang ada pandangan kepada masa depan, mimpi yang nak direalisasikan. Itulah dia apa saja yang kamu sedang ikuti sekarang ni. Tauhidi apa dia? Tauhidi perubatan. Lagi Tauhidi undang-undang perundangan. Lagi Tauhidi apa satu lagi tu? Itulah dia, aku tak tengok. Sains fizikal lagi. Perakaunan. There you go. Saya doakan we are the dreamers today will be a person can realize those dreams lah, insyaAllah. Okay, next, silakan. Okay, yang ni tak payah tahu lah, tadi moderator dah cerita. Okay, sama lagi, next. Saya sempat bercukur di Jumaat kan. Pahala banyak dapat bercukur. Okay, next. Okay, patah balik. Laju now kau ni. Okay, patah balik. Okay, tengok gambar tu. Bukan. Tadi tu garis tadi. Oh, dia tak betul. Biasanya kau kena duduk situ kan. Okey. Sekarang.
Dia tak mau keluar lagi situ. Okey. Okey, tak apalah. Okey, gambar ni siapa nampak apa? Ha? Kau nampak apa? Itik. Lagi? Arnab. Ada selain itik dan arnab tak? Siapa nak bagi jawapan? Ada selain itik dan arnab tak? Baik, saya share dengan kamu. Ada seorang pelajar ni, saya tak ingat nama dia, kurang lebih 10-15 tahun lepas lah saya share gambar ni. Oh ya, saya ingat nama dia Sri Devi. Sri Devi ni pelajar daripada sekolah kebangsaan Tamil di Air Jangkas Jementah Segamat Johor. Dia bangun saya tanya, nampak apa? Kawan semua cakap nampak arnab lah, nampak itik lah. Tapi dia kata, uncle, saya nampak itu tengah-tengah bulan, tengah-tengah itu pirigi. Perigi. Itu pirigi. Itu keliling itu tempat tanam pokok-pokok. Jadi pagi-pagi saya pergi itu pirigi, ambil itu air, siram pokok. Ini ialah saya punya kebun. Kebun dia lah, dia cakap. Saya cakap, dia ni kenapa lain pandangannya berbanding orang lain kan? Dan adakah salah apa yang dia nampak tu? Jawapannya tidak lah. Sebab apa yang dia nampak adalah perspektif dia. Mungkin berbeza dengan orang lain. Tapi saya nak sebut, penerangan dia ditertawakan seteruk-teruknya oleh kawan-kawan yang kata, apalah ini Devi? Kita nampak arnab sama itik. Bukan pirigi. Goblok punya Devi, kata dia orang lah. Okay, next. Mata balik. Kau lagi tahu. Okey. Ada berapa kaki gajah ni? Gajah ni bukan gajah dalam pengalaman awak ni. Ada berapa kaki dia? Siapa tak nampak, sila berhenti belajar di TMD. Balik sekarang. Ada berapa kaki gajah ini? Saya dengar 4. Dia kelas dengan kebiasaan dia iaitu 4. 5. Saya dengar dia kata 5. Abang, main belah sana. Ada berapa kaki? Ni, gajah ni. 7. 8. Aku dengar ada 8. Kau cakap 8 kan? Tak nampak. Okey. So, jawapan berbeza-beza. Benda ni sama. Gajah dalam gambar itu benda sama. Semua orang sedang melihat benda sama. Tapi jawapan berbeza-beza. Tak apa. No worries. Okey. Tapi kita perlu ada di sebalik jawapan tu penerangan kenapa kita kata kita nampak jumlahnya sebegitu. Okey, tak apa. Next. So, apa yang saya boleh sebutkan adalah ini dia kan. Lain orang, lain apa yang mungkin dia nampak. Lain orang, lain apa yang dia fikir. Lain orang, lain apa yang dia matlamatkan. Lain orang, lain apa yang ditujui. Akan tetapi saya nak sebut, bila anak-anak semua ni berada, bila anak-anak bateri habis. Saya dah cakap ni belakang sana, boleh dengar tak? Tak? Alright. Apa? Kita tak anggap halangan, kita anggap itu sebagai cubaan. Oh, yang ni saya tak perlu nak cerita. Baik. Kita balik semula kita ambil satu premis yang sama. Tengok gambar itik dan juga arnab tadi kan, dan juga pirigi itu kan. Lain orang, lain jawapan. Kita tengok apa lagi tadi? Gajah, kaki lain jumlahnya kan. Ambil hakikat ketentuan Allah bahawa manusia ini berbeza-beza. Beza dia pada apa?
Bezanya pada matlamat, beza pada pandangan, beza pada hasrat, beza pada cara berfikir, beza pada cara menerima hakikat dan sebagainya. Akan tetapi Allah Ta'ala tetap bagi satu benda yang sama, iaitu semua orang dapat peluang dan ruang untuk dapat kejayaan, mencapai apa yang diimpikan, yang di-dream tadi tu kan. Ruangnya sama. Tak ada seorang pun dalam masjid ni, Gajah Tahmidi yang Allah Ta'ala cipta, dah memang tersekat dia punya kejayaan dia sampai setakat ini. Tidak. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bagi kamu semua sebenarnya ruang yang luas untuk kamu capai apa yang kamu hendak. Apa dia punya prasyaratnya? Prasyaratnya adalah tengok diri sendiri dan sentiasa bangkitkan kehendak untuk capai apa yang kamu hasratkan itu. Okay, next. Okay, so untuk itu pendek saja. Aku nak mungkin sentuh tentang apa itu motivasi. Tak boleh kalau kita nak sebut bahawa alah, motivasi ni benda yang dah biasa sangat dengar, jadi kita rasa macam tak apa nak penting tahu. Salah kan? Motivasi ini sebenarnya adalah sesuatu yang kena sentiasa ada dalam diri kamu. So, apa itu motivasi? Next. Pada uncle motivasi. Ya salam, kena beli baru ni. Ya salam, kata balik. Apa nak jadi lah. Saya cadang macam ni lah. Moderator, orang pergi duduk kat situ, duduk kat laptop saya boleh. Tekan kat situ. Okey. Motivasi simple ya. Ini apa yang uncle fikirkan. Motivasi ni adalah satu bentuk dorongan dalaman dalam diri kamu lah. Sejak lagi kita buat aktiviti kita tengok anak-anak ni semua tengah berlari-lari kat belakang ni kan, kita pun akan berlari-lari. Ready ya? Motivasi adalah satu bentuk dorongan dalaman yang ada dalam diri kamu sendiri, yang mana ianya perlu juga dilihat dalam aspek dorongan luar. Siapa dorongan luar? Itu apa yang hantar kamu ke musim ni Kemudian mungkin para pensyarah kamu yang menyediakan program seperti ini, termasuk Ustaz Nasir tadi, rakan-rakan yang mungkin sekarang ni satu dom yang dah menyimpan satu hasrat untuk nanti kita naik bas sama-sama tau pergi kuliah, nanti kita makan sama-sama tau masa rehat tengah hari, nanti solat kita solat kat FKP tau, dekat FKPS tu penuh sama-sama tau, jangan tinggalkan kita. Itu rakan-rakan satu bentuk motivasi, penggalak, satu bentuk bantuan dalam aspek sosial. Kemudian dorongan dalam ni diri kamu, dan dorongan luar ni yang digabungkan industri bagi segala fasiliti dan sebagainya, dia perlu mewujudkan kecekalan dan ketekalan. Cekal maksudnya kamu ada jiwa yang besar, semangat yang tak luntur untuk capai matlamat. Tekal maksudnya istiqomah, kena berterusan. Okay? Dan sudah tentulah motivasi itu penghujungnya adalah nak capai sesuatu. Baik, jom kita buat aktiviti. Dengar baik-baik Kalau saya sebut lelaki, saya masukkan perempuan. Faham? Kalau saya sebut perempuan, saya masukkan lelaki. Faham? Kita try Lelaki sebut hoi. Ada kat sini ni, kamu ni perempuan. Yang kau hoi tu kenapa? Patah balik. Perempuan sebut hoi. Amboi, perempuan berharga. Kita salah ambil orang ni. Ustaz-ustazah kami ni balik semula. Perempuan sebut hoi. Dia dah berlembut sikit. Baik, saya tukar satu lagi. Bila saya sebut berdiri, maksudnya duduk. Bila saya sebut duduk, maksudnya berdiri. Saya nak sebut buat perempuan, sila berdiri. Dia tahu dia perempuan, tapi dia tersalah kan? Okey, tak apalah. Lelaki sila berdiri. Terima kasih. Lelaki sila berdiri. Bagus lelaki, tepukan.
kiri maksudnya kanan. Bila saya sebut kanan maksudnya kiri. Letak dalam kepala Okey, ready? Lelaki, angkat tangan kanan kamu. Kau perempuan sibuk nak. Kenapa? Tak malu ni perempuan. Lelaki, tinggi sikit, angkat tangan kanan kamu. Oh, macam-macam bau keluar. Okey, bagus. Siapa suruh perempuan? Ready? Okey. Lelaki, angkat tangan kiri kamu. Siapa suruh turun tangan kanan tadi? Dengar arahan. Baik. Okey, lelaki boleh turun tangan. Boleh turunkan tangan lelaki. Astaghfirullahalazim. Masalah lagi ni, perempuan nak tanya turun dengan naik, ada tukar tak? Tak kan? Tak malu lelaki nak tunjuk ketiak dia sampai masa. Kau dah kenapa? Jagalah sikit kamu punya macam-macam. Okey. Perempuan sila duduk. Terletak duduk kamu semua. Okey, perempuan sila berdiri. Nampaknya dia turun Cek jantina, betul tak? Masih sama Okey. Perempuan angkat tangan kanan kamu sambil duduk. Perempuan angkat tangan kiri kamu sambil berdiri. Stay. Lelaki, ini contoh pelarian dari luar negara masuk ke Malaysia. Okeylah, korang perempuan boleh turunkan tangan kamu perempuan. Bagus perempuan. Perempuan, awak kena tahu fakta. Memang mana-mana perempuan yang terbaik dekat satu universiti tu. Lelaki ni pun tangan kau mahal. Kau tahu tak, lelaki ni bermasalah kan sesuatu universiti. Lelaki buat tangan. Okey, stop. Jangan nak suka sangat kau jantan tak tuna. Okey. Perempuan sila berdiri, lelaki sila duduk. Perempuan sila duduk, lelaki sila duduk. Perempuan angkat tangan kanan kamu. Tunjuk kat mana jantan. Okey, perempuan boleh duduk. Terima kasih. Turun tangan perempuan boleh duduk. Thank you. Salah. Okey, perempuan berdiri. Okey, lelaki, are you ready? Sila berdiri, lelaki. Perempuan sila duduk. Okeylah. Kita sambunglah aktiviti kita seterusnya. Semua sekali boleh duduk lah Semua sekali duduk. Okey. Saya sambung Semua sekali boleh duduk. Saya sambung. Semua sekali boleh duduk. Saya nak sambung. Perempuan, kenapa tak lelaki tak guna? Aku dah cakap sila duduk. Saya berdiri. Pening. Duduk maksudnya boleh apa? Jangan. Astaghfirullahalazim. Ada masalah dah. Okey, semua sekali sila berdiri. Thank you. Ada pengumuman Al-Khalil. Mana angkat tangan? Al-Khalil. Ada orang nak jumpa Al-Khalil, mesti cepat sikit.
lembab tu perempuan. Mesti perempuan. Nanti sampai sana, tukar jantina tau. Kau macam mana? Jangan pakai tudung kerbuk pula. Okey. Tukar balik. Kiri ialah kiri, kanan ialah kanan. Lelaki angkat tangan kiri kamu. Kau perempuan tak malu. Kita tahu jantina dia. Cek lah. Cek. Okey. Thank you. Lelaki turun tangan. Perempuan angkat tangan kanan kamu sambil berdiri. Berdiri. Okey, turun tangan. Thank you. Semua sekali saya tukar balik. Berdiri ialah berdiri, duduk ialah duduk. Boleh ya? Okey. Perempuan, sila duduk. Kau tengah betul apa tu? Ya. Okey, dan saya pulangkan balik jantina lah. Perempuan ialah perempuan, lelaki ialah perempuan. Perempuan, sila berdiri. Perempuan ialah perempuan, lelaki ialah perempuan. Lambat untuk perempuan dibangun Astagfirullahaladzim. Okeylah perempuan, duduk. Kalau orang rasa perempuan, duduk. Dah boleh. Okey, lelaki ialah lelaki. Lelaki, say hey. Hoi. Okey, betul lah. Ada hukum nak keluar. Perempuan, say hey. Hoi. Thank you. Okey, tepukan untuk semua. Aktiviti tadi bukan aktiviti suka-suka. Aktiviti tadi nak mencerna nilai yang awak kena ada bila ada di musim ni. Namanya ajakan paradigma. Saya tak pastilah ada tak dalam slide seterusnya, tapi ini nama dia ajakan paradigma. Apa dia ajakan paradigma? Saya terus bagi jawapan lah yang kat belakang sana. Ajakan paradigma ni maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk berubah mengikut perubahan persekitaran yang bersifat mendadak dengan jayanya. Ulang balik. Ajakan paradigma ialah cukup mudahnya kemampuan seseorang untuk berubah mengikut perubahan persekitaran yang mendadak dengan jayanya. Siapa sangka ceramah petang ni jantina ditukar? Ada sangka tak? Siapa sangka petang ni aku cik perempuan? Tapi jangan balik asrama pakai gincu pula macam yes, perempuan. Tak kan? Siapa sangka berdiri itu ialah duduk, duduk ialah berdiri. Jadi itulah dia yang awak perlu faham. Di musim ini, saya doakan selepas tahun ini awak akan terus pergi ke negeri yang awak kendaki dan akan dapat scroll ijazah sarjana muda yang awak harapkan dalam 4-5 tahun lagi ni. Okey? Tapi awak perlu faham, journey tersebut bukan mudah. Ada banyak benda yang memerlukan ajakan paradigma. Kena bersedia, kena pastikan bahawa kalau gagal, betulkan diri, perbaiki diri. InsyaAllah ajakan paradigma itu akan menjadi senjata awak untuk berjaya dalam pelajaran, insyaAllah. Boleh? Okey, so untuk ada elemen membiasakan diri dengan perubahan dan sebagainya, mampu untuk berubah, ada banyak tips. Tua-tua disebut tau, lama tidur, baca doa bangun tidur kan, tapi sambil buat aktiviti contohnya berzikir kan, dan juga ada aktiviti tumbuk dan gosok. Pernah dengar tak? Okey, jom kita buat atas paha masing-masing. Kanan gosok paha, kiri tumbuk paha. Boleh buat? Tangan kanan gosok paha tu, tangan kiri tumbuk. Buat. Okey, tukar. Tangan kanan tumbuk, tangan kiri gosok. Cuba buat. Dah macam ada orang dia macam rapping ni. Ya Allah. Okey, tukar. Tangan kanan gosok, tangan kiri tumbuk. Buat laju. Tukar. Tangan kanan tumbuk, tangan kiri gosok. Dah ada orang tepuk.
maksudnya anda bersedia untuk hari tersebut dari segi mintanya. Boleh? Okay, dan saya nak ajar awak satu lagu nama dia Kunci Caca. Pernah dengar tak? Tak pernah? Jom kita buat. Lagu ni ada keperluan untuk selaraskan dengan pergerakan fizikal. Maksudnya awak kena fokus. Apa awak cakap, apa awak nampak, apa awak buat, tangan kena selaras. Okey. Aktiviti ini biasa dimainkan oleh masyarakat. Tak silap saya di Jepun lah yang saya belajar Okey. Macam ni saya ajar pergerakan dia. Macam ni nama dia kunci. Tunjuk kunci. Kunci boleh? Okey. Jam bawah. Ceramah motivasi semalam macam mana? Sampai hati. Okey, jam. Tore. Ke belakang tore, boleh? Kunci macam mana kunci? Kunci. Dr. Nizam macam mana? Kunci. Okey, jam. Tore. Satu saya tambah. Ca. Okey. Lelaki. Kunci. Jam. Tore. Mulut kena sebut Tore. Ca. Okey. Perempuan. Kunci. Jam. Tore. Bukan borek saya tengok dah mesti borek. Ca. Good. So ini lagu dia. Dia ada 3 lagu. Lagu yang pertama, ready Bismillahirrahmanirrahim. Kunci caca, jam caca, tore caca. Boleh? Senang je, okey? Jom buat sama-sama. Awana, Atwa, Atiga. Kunci caca, jam caca, tore caca. Senang kan? Perempuan silakan. 1, 2, 3. Lelaki kunci caca. 1, 2, 3. Okey, lagu pertama selesai. Lagu kedua, kunci ca, jam ca, tore ca. Boleh? Lagu kedua, 1, 2, 3. Satu kali lagi. Go. Kita gabung lagu pertama dengan lagu kedua. 1, 2, 3. Kunci caca, jam caca, tore caca. Jam, tore. Alhamdulillah. Dan lagu yang terakhir, kunci jam tore caca. Boleh? Jom, yang ketiga 1, 2, 3. Kunci jam tore caca. Satu kali lagi. Kunci jam tore caca. Alright. Kita nyanyi keseluruhan 3 bit lagu tersebut. Awana, Atwa, Atiga. Caca, caca. Kunci jam tore. Kunci jam tore caca. Lelaki, tunjukkan semangat. Suara keluar. Kunci caca. 1, 2, 3. Jam. Kunci. Perempuan, kunci caca. 1, 2, 3.
Kunci Caca. 1, 2. Pegang botol air tu kalau tak betul kau. Okay, jadi 1, 2, 3. Kunci Caca. Dem Caca. Ore Caca. Kunci Caca. Dem Caca. Kunci dem Caca. Ada yang dah tak betul dah kan? Baik, itu ialah tips, salah satu tips lah yang kita boleh having fun untuk selaraskan apa yang kita nampak. Kunci, kita buat kunci macam ni, kita cakap kunci. So bila kita selaraskan semua benda tu, kita boleh buat laju-laju dan sebagainya. InsyaAllah dia bantu kita untuk panas badan. Untuk hari tersebut bolehlah try amal. Sebab ini adalah satu gerakan senaman asas lah bagi ada satu komuniti di Jepun. Kunci Caca, jam Caca, tori Caca, kunci jam tori Caca, kunci jam tori Caca, Caca. Sampai macam tu dia begitu. Okey, selesai. Next, jom kita pergi. Okey, so untuk itu aku sebut sikit je. Tapi aku share satu perkara. Kamu semua ni yang kat depan uncle ni, anak uncle sama umur dengan kamu, anak pertama uncle lah. Tapi dia tak semusim lah. Dia masuk ke universiti lain. Okay. So saya tengok semua ni, saya jadi rasa macam rasa dekat lah dengan kamu. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan ni kamu ambil iktibar yang elok. Sebab ini yang uncle sebut dekat anak uncle sendiri. Baik, belajar ini umpama larian berhalangan. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab next, sebabnya kan dah berapa halangan kamu dapat lepas dah? Puas tak setakat ni? Ada yang tidak, ada yang giring tidak. Tapi kalau ada yang kata puas, tak apa. Kalau ada yang kata puas pun tak apa. Tapi tambahkan lagi kepuasan tersebut dengan bersedia untuk halangan yang seterusnya. Kalau ikut kebiasaan di Malaysia, setakat mana yang membolehkan kamu sudah bersedia untuk diambil bekerja, maka boleh sebut ada diploma dah boleh bekerja dah, ada ijazah dah boleh bekerja dah, dan ada mungkin nature of work sesetengah jenis pekerjaan dia memerlukan kamu ada master degree dan dia memerlukan kamu ada PhD, doktor falsafah. Tak apalah, letaklah mana-mana pun yang kamu rasa kamu selesa dan nak membina kerjaya, nak berkeluarga dan sebagainya. Dan dari sekarang kena ready untuk hurdles dan seterusnya. Saya yakin ada dalam kalangan kamu yang tak puas hati dengan hurdles baru-baru ni, iaitu SPM. Kamu rasa bahawa SPM kamu tak seperti yang kamu harapkan. Tapi saya yakin ada dalam kalangan kamu juga yang rasa bahawa there you go, Allah Ta'ala terima kasih kerana bagi apa yang saya harapkan. 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, tak kisah. Tapi kamu rasa sangat seronok. Maka nak nasihat orang yang rasa seronok itu, jangan terbuai-buai sangat dah dengan kamu punya pencapaian tempoh hari. Anggap itu sejarah dan kenangan manis. Okay? Ready untuk next hurdles. Bukankah semua orang boleh sentiasa colourful dia punya perjalanan dia. Ada yang akan tersentak dengan ujian Allah, iaitu dengan sedikit mungkin kejatuhan ataupun kegagalan. Tapi ia tak bermakna hurdles yang seterusnya kamu tak boleh lepas. Walaupun ada sedikit kegagalan ataupun jatuh dalam proses nak lepas hurdles. Jadi next, ini nasihat uncle. Next, ada 3 fasa sebelum lepasi satu hurdles. Apa next hurdles kamu ni? Tamhidi, preparation level ni kan, ataupun kita panggil kalau rakan-rakan lain matrikulasi dan sebagainya. There you go. Kena bersedia dari sekarang. Bersedia dari segi apa? Macam-macam lah. Sekecil-kecil perkara bersedia tu adalah untuk ubah azam dan intizam nak bangun, terutama yang duduk KK1, pergi berjemaah subuh, menjadi laskar Islam di masjid ini.
Jadi itu mungkin satu bentuk persediaan setelah kamu ubah, tingkatkan azam dan iltizam kan, dan kemudian latih to be istiqomah. Apa sahaja benda yang kamu buat, contohnya bekerja secara berpasukan, belajar secara berkumpulan, mencatat nota, mencari sumber di library, istiqomah. Baik, seterusnya adalah saya nak sebut masa semasa ni mungkin masa exam, masa buat assignment, masa kamu buat presentation dan sebagainya. Awak tahu salah satu elemen yang kena sebut tentang ajaran paradigma tadi adalah masa kat sekolah, semua orang cikgu bagi ilmu, konsep dia adalah spoon feeding. Yang sekarang cikgu bagi makan, itu ilmu dia. Tapi dengan usin dan seterusnya, aku nak nasihat satu perkara, no more spoon feeding. Jangan kamu kata pergi kuliah seseorang pensyarah tersebut itu sahaja nota kamu jadikan rujukan untuk pelajaran yang salah. Dalam kuliah Uncle, sejak berada di USIM ni dari tahun 2004, Uncle nasihat ke student Uncle, apa yang saya ajar kamu dalam kuliah 1/100. Tapi apa yang kamu perlu cari lagi 99 itu adalah atas usaha kamu sendiri untuk lengkapkan ilmu tersebut. Pensyarah bagi pada saya, ratio dia adalah 1/100. Lagi 99 tolong cari, hadam, faham, teroka di ruangan-ruangan yang lain, di internet, di library, electronic journals dan sebagainya. Faham? Jadi untuk itu, ajakan paradigma sekarang tidak lagi dapat ilmu spoon feeding. Cikgu bagi dalam kuliah, itu sahaja kamu salah. Di universiti ni kamu kena proaktif, bukan reaktif. Reaktif maksudnya tapuk belakang kamu baru kamu nak gerak. Tak boleh. Kamu kena proaktif. Kamu dah bangun dahulu sebelum orang nak tepuk kamu untuk bergerak. Faham Okay, next. Patah balik. Okay, so fasa selepas juga adalah konsep di mana kita buat review terhadap pencapaian kita. Kita cuba untuk tingkatkan lagi pencapaian kita dan sebagainya, dan kita serahkan kepada Allah dalam konteks kita tawakal, kita doa. Kalau kita berjaya, kita syukur. Tapi kalau ada sedikit tersyukur, bangkit balik. Jangan terus meruduk dan mendiamkan diri. Jangan, bangkit balik. Faham? Boleh? Perempuan, kunci-kunci caca. 1, 2, 3. Tak payah. Lembab. Okey, lelaki. Kamu okey kan? Lelaki, kunci-kunci caca. 1, 2, 3. Macam ni. Orang jauh kata jempol. Perempuan, kamu tak guna Jom kita buktikan perempuan bagus. Kunci-kunci caca. Yang pegang kipas tu, letak kipas. Kunci-kunci caca. Pada mahsyar nanti lagi panas. Okey, kunci-kunci caca. 1, 2, 3. Kunci caca. Jam, caca. Ready? 1, 2, 3. Okay, good. Okay, thank you semua orang. Right. Next. Okay, next. Okay, Uncle ada tulis satu buku tau. Buku tu Uncle tulis dengan seorang bekas profesor di fakulti Uncle, Fakulti Keperbinaan Perusahaan, Datin Profesor Sampurna Sipon. Buku tu bertajuk Resipi Istimewa untuk Belajar. Kalau nak cari nanti pergilah library, adalah Tapi Uncle ambil sedikit intipati. Baik, belajar ni pada Uncle dalam satu aspek tertentu pada Uncle dalam satu aspek tertentu, belajar ni macam proses nak memasak tau. Kita nak hidangkan sekurang-kurangnya pada diri kita sendiri sesuatu yang kena dengan cita rasa kita. Jadi kerana itulah Uncle menukilkan, mentafsirkan belajar ini sebagai satu bentuk resipi yang paling istimewa yang kita nak cuba hasilkan supaya kita dapat
makanan yang kita hendak, kualitinya lah. Jadi untuk itu, ini antara resipi yang kita nak share kamu. Next. Baik. Pertama, dengar sebagai pelajar tamhidi di USIM, sebagai pelajar yang mungkin akan beralih ke degree-degree yang kamu nak nanti itulah. Degree muamalatnya, degree apa lagi, pergigiannya dan sebagainya. Perkara paling asas dalam resipi untuk berjaya dalam pelajaran ni, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar, bezakan antara adab dan biadab. Dengar baik-baik Angka nak yang kat depan angka ni, pegang benda paling pokok sekali. Bezakan antara adab dan biadab. Kerana apa? Kerana orang yang tak boleh nak bezakan antara adab dan biadab ini ialah orang yang selalu sangat tergelincir dalam aspek komunikasinya dengan Allah, dengan ibu bapa, dengan pensyarah, dengan rakan-rakan dan lain-lain pihak. Kelinciran komunikasi ini mungkin kerana kamu tak boleh nak beza antara cara bercakap dengan orang-orang yang berbeza tahapnya. Contohnya, saya pernah ada student, okey, yang bila dia bercakap saya, agaknya dia anggap saya sebagai dah rapat dengan dia kan. Dia terguna perkataan ni. Saya rasa kamu biasa guna juga kan. Oh, dia memang macam tu doh. Dia cakap dengan saya, dia memang macam tu doh. Doh tu kependekan apa? Kependekan daripada perkataan apa doh tu? Ha? Kalau generasi tua macam saya yang dah umur 44 ni, doh tu kependekan daripada bodoh. So student saya tu dia tercakap doh kat saya, dia berniat tak nak bodohkan saya. Tak. Tapi kerana dia mungkin kurang arif membezakan antara adab dan biadab, dia terdohkan saya. Kan? So saya pun balaskan dia. Yelah, saya bagi perkataan yang penuh. Alah, bodoh. Dia tak boleh marah. Sebab dia dohkan saya bagi dia perkataan yang sepenuhnya. Alah, bodoh. Baru dia macam, tak faham doktor. Saya ingat macam boleh perkataan tu. Tak boleh kan? Jadi dalam hal itu tolong pastikan kamu boleh bezakan antara adab dan biadab. Saya bagi satu contoh lain. Nanti kamu semua akan selalu sangat ber-WhatsApp dengan pensyarah, ustaz, ustazah, teacher dan sebagainya kan? Tolonglah. Aku bagi tips terus catat boleh. Kalau ada keperluan lah, ataupun ingat kat kepala otak. Bila berurusan dengan pensyarah, walaupun secara tak rasmi, sentiasalah kamu mulakan dengan salam. Tak boleh ke? Kedua, kenalkan diri kamu. Assalamualaikum Puan Ruby, Madam Ruby. Satu. Kedua, my name is Fisha. My name is Fisha. I want to ask you about, there you go. Bila kamu mula dengan salam, seorang pensyarah bila baca, dia ada elemen nak meredai persoalan tersebut. Kau faham? Bila kamu kenalkan diri, dia nak ada elemen, yang pensyarah yang baca itu, dia nak ada elemen santuni. Sebab itu pelajar yang cuba mungkin nak tanya sesuatu. Saya selalu sangat dapat mesej WhatsApp, doktor, terus. Tapi dia tak boleh doktor, dia tulis ni. Dok, DOC. Dok, TDRK. Dok, cara TDRK pada pukul 1:30 pagi. Awak rasa dia nak tanya apa tu? DOC, jarak, TDR, jarak, K, tanya soalan. Tanya apa tu? Oh, yang awak tahu kan? Saya sampai hari ini tak tahu. Dok, TDR, K. Apa ni? Aku tak faham. Kan? Bukanlah tak faham, kita faham. Tapi bila ada elemen tak kenalkan diri, tak memberi salam, tiba-tiba tanya soalan pada waktu yang tak kena, 1:30 pagi, kau expect apa orang tua tu nak jawab kau? Dia ada urusan lain.
kamu kena bezakan antara adab dan biadab. Boleh? Semudah itu yang saya bagi. Awak tolong tengoklah apa benda lain yang awak nak bezakan adab dan biadab. Okey? Bila awak boleh ada elemen membezakan adab dan biadab, jom kita tengok slide seterusnya. Saya tinggal lagi 14 minit. So tak nak cerita lah pasal masuk adab, kita terus je. Awak tahulah satu budi pekerti, tata susila yang disukai, yang bersifat halus, tercerna daripada satu bentuk budaya yang nak menghormati orang lain. Itu adab. Next, apa pula masuk biadab? Biadab maksudnya kuah hajar. Dalam satu aspek lain disebut sebagai orang yang tak bertamadun. Kerana apa? Kerana orang yang bertamadun dia akan sentiasa jaga tata susila dia, bersandarkan kepada kebiasaan masyarakat yang bersifat positif. Faham kan? Dan yang lain-lain. Okey, so saya ambillah satu petikan Syekh Abdul Qadir Jalani menyebut aku lebih menghargai orang yang beradab berbanding orang yang berilmu. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jalani sebut macam ni? Kerana pada dia, orang yang berilmu, kalau hanyalah berilmu, setan dan iblis pun ilmunya lebih tinggi daripada kita manusia. Pandai macam mana pun kamu, tapi kalau kamu tak ada adab, saya minta maaf, kamu dengan syaitan geng. Okay? So tolonglah, adab tu saya juga suka nak ajak kamu habis kuliah ucap terima kasih dekat pensyarah. Sama macam kamu dekat sekolah dulu kan, habis saja kelas, apa kamu buat? Bangun! Terima kasih cikgu. Kan? Kenapa tidak di universiti? Bila kamu ucap terima kasih dekat pensyarah atau cikgu yang masuk kuliah kamu, ada terbit rasa macam lelah dan penat tu hilang. Kan? Sebab anak didik yang dia jumpa santuni dengan ilmu tu ucap terima kasih. Kita rasa macam Masya Allah, sama-sama, semoga ilmu tu bermanfaat. See? Boleh kan? So tolonglah jaga dalam aspek adab ni. Okey, sambung lagi, tak apa, kita teruskan. Okey, yang kedua, yang pertama tadi apa? Resipi yang pertama, beza adab dan biadab. Kedua, saya dah kenali potensi diri. Kamu semua ni ada potensi tertentu yang sangat berbeza dengan orang lain. Cungkil dan tunjuk kepada orang. Baik, kita cuba next. Okey, cuba kamu tengok kamu buat macam ni. Cuba kamu cium hujung siku tu. Cuba try. Cium, cuba try. Bukan bagi siku kat muka kawan. Cuba cium siku sendiri. Boleh? Okey, nak tanya, di musim itu ke potensi nak tunjuk ke orang? Ustaz Nasmi, saya boleh cium saya punya siku. Tak ada. Okey, kedua, cuba jelih lidah, sentuh hujung lidah dekat hujung hidung. Cuba try. Cuba hujung lidah tu cuba sentuh hidung kamu. Cuba try. Nampak tak? Buruk tak muka kawan yang tengah try tu kan? That's not the potential yang kita nak cukir kan? Encik Zaini orang kena kenal orang penting dekat kamu punya ni kat tampil ni. Encik Zaini tengok, awak pun jelih lidah, awak sapu hidung awak. Tengok tak Encik Zaini? Lidah saya boleh sapu, saya boleh hidung dah macam anjing pula kan? Bukan itu potensi kita nak tengok, tidak. Akan tetapi, okay, next, potensi yang saya nak kamu tunjuk adalah dari segi sahsiah kamu, akademik kamu, okay? Dan sebagainya lah yang bersifat positif. Tips yang ketiga adalah pengurusan masa. Jaga masa elok-elok, kerana bila kamu tak jaga masa, kamu ialah orang yang rugi. Angka sebut dalam kuliah angka hari pertama semester baharu angka akan sentiasa sebut dekat student angka perkara ini. Anak-anak didik sekalian, ini saya punya nasihat. Antaranya, apa sebut kat mereka sebut ramai-ramai. Jom, aku nak kamu semua pun sebut ramai-ramai. Ikut Ready? Biar dia lambat. Biar dia lambat. Biar dia lambat. Jangan aku lambat. Jangan aku lambat.
Maksudnya apa tu? Dia tu siapa? Pensyarah. Aku siapa? Kamu lah. So, maksudnya pastikan kamu boleh berada dalam kelas on time. Biarlah pensyarah tu rapat. Tapi aku dah ada dalam kuliah ini kerana aku nak menyantuni orang yang aku nak tadah ilmu itu. Kenapa kena pensyarah nak tunggu awak? Tak malu. Kan? So, sekali lagi, biar dia lambat. Jangan. Thank you. Pegang sampai kamu dapat degree kamu. Boleh kan? Okay. Next, pengurusan masa selesai. Next. Okay, positif. Semua orang dalam dewan, dalam masjid yang mulia ni saya harap ada elemen positif sepanjang masa. Kerana apa? Kerana dengan elemen positif ini kamu akan sentiasa mengimani satu konsep di mana apa Allah Ta'ala bagi itu adalah benda yang baik. Berjaya! Memang baik lah maksudnya Allah bagi. Gagal, nampak macam negatif kan? Tapi dia adalah satu bentuk pukulan kepada kita supaya kita bangkit, perbaiki diri untuk jadi lebih berjaya daripada yang sebelum ini. Kerana apa? Kerana orang yang berjaya hakikatnya orang yang pernah gagal, dan orang itu bangkit selepas dia gagal. Itu ialah satu bentuk kejayaan yang lebih manis. Boleh? Boleh? Alright, next. Okay, next. Okay, so kita tengok kan, ini satu terma yang cantik lah. A negative thinker sees a difficulty in every opportunity. Orang yang berfikir negatif, dia akan sentiasa nampak kesukaran sahaja berbanding peluang. Tetapi the vice versa adalah a positive thinker sees an opportunity in every difficulty. Orang yang sentiasa berfikir positif, dia akan cuba cari peluang di dalam kesukaran ataupun cabaran. Awak nak jadi yang mana? Tepuk dada, tapi sendiri. Okay? Okay, next. Okay, yang seterusnya adalah komunikasi berkesan. Next. Inilah orang-orang, inilah pihak-pihak, inilah entiti yang kamu kena sentiasa berkomunikasi dengan baik sepanjang jadi belajar. Tapi iaitu dengan Allah Ta'ala lah. Jangan ada satu bentuk rasa kecewa kepada Tuhan. Jangan ada satu bentuk rasa macam tak percaya dengan ketentuan Tuhan. Sentiasa positif, sentiasa berdoa, sentiasa meminta. Setiap kali orang habis bagi salam pertama dan kedua tu, saya tengok ada je terus bangkit dan belah. Walhal pada ketika itulah ada orang sebut masa tahiyat akhir pun adalah waktu sangat afdal untuk berdoa. Berdoalah kepada Allah. Tak kira di mana-mana pun. Kerana itulah komunikasi kita nak meletak pengharapan kepada yang Maha Mencipta ni. Kemudian kepada pensyarah, ibu bapa, rakan-rakan dan sebagainya. Next. Jadi patah ada. Okey. Seterusnya adalah diusir, jangan bersendirian. Kerana apa? Kerana ada entiti yang akan ikut awak. Tidak, saya bohong, tak ada. Okey, diusir jangan bersendirian. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa ada dokongan dan sokongan. Okey, letak semua barang, kita buat aktiviti sikit. Kita nak main game mungkin semua kena bergerak ni semua kena bergerak. Yang belakang sekali pun kau jangan saya semihkan kena bergerak. Ready Saya nak main game kahwin. Siapa nak kahwin? Tak nak doktor lama lagi. Tak apa. Ini game saja. Baik. Saya nak ambil contoh. Okey, kita ada orang. Siapa soli duduk sini. Oh, betul. Okey, tengok baik-baik sini. Semangatlah sikit. Semangat sikit. Okey. Bila kita sebut kahwin, salah seorang akan tak. Kahwin dia macam ni. Pegang. Faham? Jangan fikir songsang boleh tak? Kahwin, pegang macam ni. Boleh? Okey. Cerai. Dua-dua akan pandang belakang. Sambil belum turun. Faham? Okey, jom kita try. Cerai. Boleh? Maksudnya pandang ke belakang. Rujuk. Rujuk yang tadi lah. Salah seorang akan pegang tangan. Seorang berdiri, seorang duduk.
Faham? Faham? Okey. Cari pasangan berdua-dua. Go. Aman, 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 aman. Aman. Bangun cepat. Berdua-dua cepat. Cari pasangan awak. Bangun. Cari pasangan cepat. Okey, ready. Cari pasangan cepat. Okey, kalau tak ada pasangan boleh kahwin 3. Maksudnya boleh bertiga. Tak ada masalah. Kahwin bertiga boleh. Okey, ready. Semua ready? Saya tambah satu lagi. Dengar. Saya tambah satu lagi. Dengar. Kahwin lain. Okey. Apa itu kahwin lain? Awak kena cari pasangan yang berbeza. Tak boleh sama. Kena tukar. Tak boleh sama langsung setiap kali kahwin lain. Tak boleh. Okey, jom dia. Ready? Ingat kahwin lain pasangannya berbeza. Ready? Cerai. Kena ada bunyi yang buruk ni. Kahwin. Rujuk.
sebelum melakukan solat asar. Azan solat asar. Okey. Kahwin dulu cerai itu sekadar permainan ya. Jangan kamu macam, jom kita kahwin jom. Tak okey. Saya sekadar nak menunjukkan kepada kamu betapa seronoknya kalau kita tidak bersendirian. Bila kamu di musim ni, kamu bersendirian, kamu terbawa-bawa kepada, sorry lelaki, saya nak cakap perempuan, kamu terlalu terbawa-bawa kepada rakan-rakan zaman persekolahan yang kita sama-sama pun tahu, masuk musim pun sama-sama, sekali kau seorang yang masuk musim, orang kamar lain tak masuk. Ada betul. Tapi adik-adik, itu kawan-kawan sekolah, biar. Di sini cari kawan-kawan yang baru, kerana kawan-kawan di mesti ini adalah satu lembaran baru dalam kehidupan. Allah Ta'ala nak temukan kamu dengan insan-insan yang berbeza daripada kawan-kawan masa kat sekolah tu. Silakan explore the friendship. Okay? Saya dapat tahu daripada beberapa anak-anak ni, saya dapat tahu lelaki bersama, sepanjang di musim ni dia bercakap dengan dinding. Bukan dinding tu, dinding handset tu. Tengok dinding kan tu dia kawan dia. Dia tak nak berbual mereka. Tolonglah. Culprit tu bukan jadi pendorong kamu tinggalkan dunia punya keindahan. Culprit dia bernama handset tu ialah sesaja kamu guna bila perlu saja. Jangan biar dia kontrol kamu. Kamu kena kontrol handset tu. Kamu faham? Tengoklah keindahan musim ni. Tolonglah. Saya nak bagi hadiah. Siapa tahu dekat tingkat 3 library sebelah tenggara, buku apa yang paling besar sekali ada kat situ? Siapa dapat bagi saya jawapan dia, saya bagi RM1,000. Contoh kan, contoh. So, explore. Hey, siapa yang suka bersukan? Tu, pusat sukan kau main besar. Kau nak main takraw boleh, main bola keranjang boleh, main apa semua boleh. Ataupun kamu semua budak-budak ni, kalau kamu rajin, kamu ikut saya sebenarnya suka dengan jogging dekat musim ni. Tapi dah lama tak buat, jom saya nak mula balik hobi saya jogging kat musim. Jom, jumpa saya jogging, follow saya. Saya belanja kamu keindahan musim. Okay, kita sama-sama explore. Okey lah. So untuk itu jangan bersendirian. Boleh ya? Boleh ya? Kebetulan satu bilik dekat KK1 tu kawan sekolah. Kan? Contohnya Tengku dengan Fisha, dua-dua je kawan sekolah tu. Dia tak kawan orang lain. Salah. Tolong explore kawan lain macam tak. Bukan bagus. Fisha tu contoh, nama bukan nama sebenar. Kan? Cari kawan-kawan lain. Dekat masjid ada kawan masjid, dekat college, kawan college dekat sana tu. Tamhidi tu kawan tamhidi, silakan explore. Boleh ya? Lagi ramai kawan lagi bagus. Okay, next. Okay, next. Okay, lagi. Okay, dan seterusnya adalah ini aspek akademik ya. Serius. Dalam Dewan Kuliah ni ada orang cenderung guna otak belah kanan, ada orang cenderung guna otak belah kiri. Saya tak nak buat aktiviti, kita tengok terus. Okey, left brain ialah orang yang banyak bermain-main dengan elemen-elemen yang kita panggil sebagai pemikiran kritis, mendalam. Apa yang kamu selalu buat? Kamu buat analisis, fikir secara logik, buat aktiviti kira-kira dan sebagainya. Tapi otak sebelah kanan, kamu banyak bermain-main dengan fantasi, dengan color, dengan dreams, okay? Dengan kepelbagaian dipanggil sebagai kreatif. Yang mana bagus? Orang otak kiri, orang otak kanan, dua-dua bagus, tapi yang lebih bagus adalah orang yang boleh guna kedua-dua otaknya dengan seimbang. Ada kalanya perlu kreatiflah kamu. Ada kalanya kamu perlu kritislah kamu. Tapi dalam sepanjang masa, seimbangkan penggunaan otak sebelah kiri dan kanan. Bukan nak guna otak ni macam keluarkan otak, guna, bukan. Tapi cuba berfikir, gaya berfikir, seimbang. Okay, next. Kita tak nak buat aktiviti ni. So, ingat, setakat itu saja kita bersama-sama. Dan aku harap kamu semua insyaAllah akan menjadi pelajar tamhidi yang akan berjaya from the very first day, tempoh hari. Jom kita kontribusi caca kali terakhir, hadiah untuk uncle, boleh? Boleh ya? Boleh? Lelaki? Ready? Perempuan? Ready? 1, 2, 3.
akan tinggalkan kamu dengan satu pesanan. Success occurs when opportunity meets preparation. Kejayaan bertanda dianugerahkan Allah kalau persediaan bertemu dengan peluang. Peluang dah ada dah anak-anak sekalian. Bersedialah sepanjang masa. InsyaAllah Allah anugerahkan kejayaan. Tepukan untuk diri kamu sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada handphone kan? Buka Telegram pertama Tamidi. Okey, saya Muhammad Zaidi bin Osman, pegawai di Pusat Tamidi. Terima kasih sekejap, lagi ini penting kerana telefon yang agak kritikal. Okey, saya ada kongsikan satu notis yang terbaru berkaitan dengan permohonan bantuan kewangan asasi. Okey, justru itu bermula pada petang ini kepada mana-mana pelajar yang layak dalam kategori mohon PKA sekatan pendapatan isi rumah keluarga RM1,800 dan ke bawah. Sila mohon sehingga hari Isnin ini sahaja. Okey, ini tempoh yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk Tamidi mengisi permohonan. Isi rumah bagaimana nak tahu isi rumah? Isi rumah itu merujuk kepada pendapatan keluarga ibu dan ayah. Jadi pendapatan ibu dan ayah itu merujuk kepada apa? Tengok pada gaji mak ayah, gaji kasarnya berapa? Ada gaji pokok, campur enak, pokok rumah semua. Contohnya mak RM5,000, ayah RM5,000, RM10,000 boleh mohon. Okey, contoh ayah RM5,000, mak RM20,000 tak boleh mohon. Okey, minta dengan mak. Gitu. Okey. So, ini tempoh kritikal kerana selepas hari Isnin ini kita tidak akan proses apa-apa lagi permohonan untuk PKA. Bagi penerima PKA, korang akan terima RM5,120 per tahun. Jadi ini nanti kita terima daripada kementerian, kita akan salurkan kepada Bendahara USIM. Bendahara USIM akan tolong bayarkan iuran korang yang 1 semester tu. Bagi itu dapatlah untuk dikreditkan kepada Ekon menerima. Okey, saya bercakap berdasarkan kes-kes yang sebelum-sebelum ini. Dimaklumkan saya terlepas pandang ibahan dalam Telegram, saya terlupa, saya tak tahu pendapatan isi rumah macam mana. Ada isunya agak konflik sikit. Saya datang pada keluarga yang mak ayah berpisah, jadi tak ikut pendapatan mana ke pendapatan ayah saya, jadi bincang dengan baik. Okey, lepas kita terima permohonan daripada para pelajar, kita akan tapis dan kemudian kita akan serah nama ini kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan Kementerian Pendidikan Tinggi yang akan buat saringan yang kedua berdasarkan dapatan data-data yang mereka ada, HDN dan lain-lain. Justru itu saya katakan bahawa 11,819 ini ialah syarat layak pemohon. Syarat layak pemohon, bukan syarat layak dapat. Ini kadang salah faham sikit. Saya pendapatan ikut syarat, saya dah mohon, kenapa saya tak dapat PKA? Tak. Itu syarat layak mohon baru. Okey, yang akan dapat nanti berdasarkan keputusan akhir di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi itu di luar bidang kuasa Pusat Tamidi ataupun USIM. Di pihak saya, kami terima permohonan, kami saring berdasarkan permohonan tersebut sama ada menepati keperluan ataupun tidak, dan kami akan hantar nama kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Hanya beasiswa kementerian yang akan saringkan di kedua. Supaya itu barulah pelajar yang layak akan ditawarkan. Itu saja. Okay. Jadi ambil perhatian penting dan saya satu Universitas Tergerak akan saya sebut peringatan lah. Esok usaha sehingga hari Isnin supaya pelajar-pelajar semua tak terlepas memohon. Okay. Itu saja saya serahkan kembali kepada moderator. Walaupun nak ucap, selamat datang ke Tamidi ataupun dalam bahasa kita sekarang ucap-ucap Tamidi. Okay. Hati-hati, jangan bully kawan-kawan. Saya dapat tahu, saya bagi pendapat Osmania. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderia hati
Sebagai tanda terima kasih kepada penceramah kita pada petang ini, dengan ini, Majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Sobri, Timbalan Dekan Peserta Mini Universiti Sains Islam Malaysia, untuk menyampaikan cendera hati kepada penceramah kita pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kesempatan ini, saya mewakili pihak penganjur ingin memohon kemaafan ada salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis kita pada petang ini. Dengan itu, kita tangguh majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Dengan ini, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sesungguhnya mungkinlah lepas ni